dekat Cengal Kondominium. I beli rumah ni dalam 10 tahun lepas. Hari ni kita nak tengok satu kondo yang berumur 17 tahun tapi well maintained. Suasana dia persis macam resort. Pokok yang ada pun semua dah tumbuh besar, mature and dah membentuk canopy. Beberapa tahun lepas diorang ada tambah filter water dan spend lebih kurang RM90,000 untuk tambah 2 filter ni. Untuk bangunan yang ada 700 unit. Fasiliti lain sikit daripada kondo baru tau. Dia macam ada semua keperluan yang kita perlukan, macam nursery, salon, dia ada self laundry, ada kedai runcit. Lagi best, kondo ni cuma 400 meter je ke LRT Salak Selatan, which I love because dia sangat convenient dekat KL and boleh jalan kaki pergi LRT. And you know what? Diorang dah umumkan akan ada MRT3 line dekat sini. Sebenarnya bukan semua kena baru. Tapi kondo lama pun sebenarnya ada yang boleh bagi value yang sangat besar. Tapi kita kena buka mata je dan kena terima kekurangan bangunan lama ni. Mana lagi you dapat? Kalau dekat luar sana kondo 3 bilik, 900 square feet, harga RM380,000 je. I jalan kaki dari belakang ni, boom, dah sampai dah.